Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam merdeka, aspirasi berkarya. Prestasi terpuji Saskia Murni. Anda sedang menyaksikan episod kedua di Studio TV Merdeka Liputan Majlis Pelantikan Pemimpin Muda tahun 2025. Hari ini kita bakal menyaksikan barisan pemimpin cilik sekolah ini menerima watika pelantikan mereka. Mari kita saksikan. Hari ini penuh harapan tinggi, wajah-wajah ceria penuh berani. Barisan muda tampil beraksi, janji setia pimpin generasi. Sekolah ini jadi saksi nyata, langkah pertama menuju cita-cita. Jubah biru. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah pandangan Tuan tentang program ini dan kepentingannya dalam pembangunan kepimpinan murid? Dalam poin alhamdulillah kita lihat satu pendekatan yang baik kalau bagi saya lah untuk sekolah ni, yang mana-mana lantikan yang dibuat untuk pemimpin muda untuk sekolah ni adalah untuk membentuk sasar diri seseorang murid untuk menunjukkan keterampilan sebagai seorang pemimpin, yang mana mereka yang terpilih ni adalah satu insan-insan yang terpilih. Dari segi kita lihat mempunyai capability yang proaktif untuk menjadi seorang pemimpin. Dari segi pembangunan sekolah dia amat bagus sebab dia menjadi satu mata-mata untuk menunjukkan kepada rakan sebaya mereka. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Hari ini penuh harapan tinggi, wajah-wajah ceria penuh berani. Barisan muda tampil beraksi, janji setia pimpin generasi. Sekolah ini jadi saksi nyata, langkah pertama menuju cita-cita. Sorakan gemuruh semangat menyala, tangan dihulur persahabatan utuh. Setiap langkah penuh makna, SK Taman Merdeka megah sudah. Sinari jiwa kami dengan cahaya, teguhkan niat hingga berjaya. Esok lusa dunia menanti, bersama teguh kami berdiri. Majlis ini takkan dilupa, mimpi kecil kini berseri nyata. Tangan di dada kami berikan, menuju kejayaan takkan gentar.
Puan Guru Besar. Waalaikumsalam. Apakah harapan Puan Guru Besar terhadap pemimpin muda yang baru dilatih dalam menjalankan tugas mereka di sekolah? Okey, terima kasih adik pengacara, wartawan cilik TV Merdeka, SK Taman Merdeka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah pertamanya saya ucapkan kepada penyelaras program kita pada hari ini, iaitu Cikgu Yusof, atas kelancaran program pelantikan pemimpin muda bagi tahun 2025. Besar harapan saya terhadap pemimpin muda yang baru dilantik agar dapat menjalankan amanah yang diberi ini dengan sebaik mungkin, menjadi mata-mata pada sekolah bagi memastikan disiplin, sesia rakan-rakan berada di tahap yang cemerlang. Cikgu sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada barisan pemimpin muda atas pelantikan ini, dan cikgu berharap agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawab sehabis baik. Terima kasih. Saya berharap program ini dapat membantu kawan-kawan saya dan saya sendiri untuk menjadi lebih baik dan lebih positif. Saya berharap kami menjadi pemimpin muda yang bertanggungjawab dan menjadi contoh kepada adik-adik yang lebih muda. Tahniah kepada semua pemimpin muda yang dilatih. Semoga amanah ini dapat digalas dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Teruskan bersama Studio TV Merdeka untuk lebih banyak liputan menarik. Jumpa lagi. Bye.